Sekarang ni kita dah berada di pertengahan tahun 2025. Emin nak ingatkan berkaitan dengan tuntutan RM1000 ini kepada anda di luar sana yang mungkin terlibat, yang mungkin masih lagi belum menuntut RM1000 ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Ebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, berkaitan dengan tuntutan RM1000 ini, setiap tahun Emin pasti akan menerima persoalan pertanyaan daripada ramai pihak di luar sana, terutama sekali pada awal-awal tahun nanti. Ianya berkaitan dengan tuntutan RM1000 yang mana terkait dengan STR. Jadi untuk STR 2025 ini, ada tuntutan RM1000 yang diberi nama SKK ataupun nama panjangnya Skim Khairat Kematian. Jadi waris-waris yang telah pun diletakkan sebagai waris layak untuk menuntut RM1000 jika berlakunya kematian kepada mereka yang menerima STR 2025. Begitu juga kepada pasangan penerima STR 2025, kalau berlaku kematian kepada pasangan, mereka layak untuk menuntut RM1000 ini di mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional. Jadi sekarang ini dah berada di pertengahan tahun 2025 bagi kes kematian daripada 1 hari bulan Januari 2025 sehinggalah ke sekarang anda boleh pergi ke mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional yang berhampiran dengan anda, bawa dokumen yang berkaitan untuk menuntut RM1000 ini. Jadi apakah dokumen-dokumen yang diperlukan dibawa oleh waris di BSN untuk mendapatkan RM1000 ini? Antara lainnya adalah seperti sijil kematian pemohon ataupun pasangan dan kad pengenalan asal waris dan dokumen pembuktian sekiranya pemohon ataupun pasangan tidak dapat hadir ke cawangan BSN. Jadi itu adalah antara dokumen-dokumen yang perlu dibawa oleh waris ataupun pasangan di BSN untuk mendapatkan RM1000 ini. Okey, kepada mereka yang mungkin bertanya berkaitan dengan waris, siapakah yang layak untuk menjadi waris ini? Okey, seperkara yang harus diingatkan kepada mereka yang lulus STR 2025, anda dinasihatkan untuk memastikan ada nama waris yang telah pun diletakkan bagi membolehkan memastikan jika berlaku apa-apa kepada anda sebagai contoh kematian, jadi waris ini boleh menuntut RM1000 tersebut. Kerana untuk skim khairat kematian ini boleh dituntut sama ada oleh pasangan ataupun waris. Syarat-syarat yang dibolehkan untuk anda meletakkan seseorang itu sebagai waris anda antara lainnya adalah pasangan, ibu, bapa, anak tak kira anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan kemudian adik-beradik serta cucu. Jadi anda boleh meletakkan mana-mana di antara mereka ini sebagai waris anda. Untuk kemaskini waris ini, apa yang boleh anda lakukan adalah log masuk ke dalam MySTR anda di bantuantunai.hasil.gov.my. Di situ ada kemaskini yang boleh dilakukan untuk kemaskini asas, di mana ada juga kemaskini di bawah itu untuk waris. Jadi kepada anda yang mungkin sekarang ini waris itu masih lagi kosong, tiada waris diletakkan, dah tiba masanya untuk anda meletakkan waris bagi memastikan jika berlaku apa-apa kepada anda, waris ini boleh dipertanggungjawabkan untuk menuntut RM1000 tersebut. Kalau anda tak boleh akses ke dalam MySTR, anda juga boleh pergi ke mana-mana cawangan lembaga sel dalam negeri untuk mengemaskini maklumat waris tersebut. Jadi untuk skim khairat kematian ataupun nama singkatannya SKK ini hanya boleh dituntut pada tahun di mana kelulusan STR itu berlaku. Sebagai contoh, sekarang ini kita berada di STR 2025, jadi hanya kematian yang berlaku di antara 1 Januari 2025 sehinggalah ke 31 Disember 2025 nanti, waris-waris ataupun pasangan layak untuk menuntut RM1000 ini. Bagi kes kematian sebagai contoh tahun 2024 ataupun tahun-tahun sebelum itu, tahun 2023, 22, 21 dan sebelum-sebelumnya, kalau sekarang ini baru anda perasan masih lagi belum dituntut, ianya sekarang ini tidak lagi boleh dituntut kerana seperti dijelaskan sebentar tadi, hanya untuk tahun semasa STR itu sahaja tuntutan untuk skim khairat kematian ini boleh dilakukan. Dan seperkara yang harus diingatkan, keutamaan untuk menuntut skim khairat kematian RM1000 ini kalau pasangan masih lagi ada, jadi kepada pasangan itu adalah prioritinya, kecuali kalau pasangan tiada lagi, jadi kepada waris-waris yang telah pun diletakkan sebagai waris itu layak untuk menuntut
RM1,000 tersebut. Dan harus diingatkan juga untuk yang layak mendapatkan RM1,000 ini adalah mereka yang diluluskan STR 2025 atas dua kategori sahaja, iaitu kategori isi rumah dan juga kategori warga mas yang tiada pasangan. Untuk kategori bujang 21 ke 59 tahun, mereka ini kalau berlaku kematian ke atas mereka, waris tidak layak untuk menuntut RM1,000 tersebut. Jadi harus diingatkan sekali lagi, hanya dua kategori saja yang layak, iaitu untuk kategori isi rumah dan juga warga mas yang tiada pasangan. Untuk rujukan rasmi, anda boleh pergi melihat di soalan-soalan lazim berkaitan dengan skim karat kematian dan kemaskini maklumat asas ini di bantuantunai.hasil.gov.my, platform rasmi untuk anda mengetahui serba-serbi berkaitan dengan sumbangan tunai rahmah, terutama sekali untuk sumbangan tunai rahmah 2025 berserta dengan SARA 2025. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.